Assalamualaikum and hello everyone, welcome back to another episode of Motomaniac. Hari ni aku pasti korang semua tertanya-tanya kenapa ada kereta yang sangat smart kat belakang aku ni kan. Untuk pengetahuan korang, macam kat luar sana kan, Mercedes dia ada AMG, Nissan dia ada Nismo, Mitsubishi dia ada Rally Art, tapi untuk hero Malaya kita, Proton, dia ada R3. Jadi hari ini aku nak kupas dengan korang the history of R3. So let's go on. R3 ni bermaksud 3R, Race, Rally and Research. Jadi objektif R3 ni dibuatkan adalah untuk membangunkan kereta perlumbaan di dalam Malaysia, dan juga diorang membuat research untuk teknologi-teknologi supaya dapat implementkan kepada kereta production Proton pada masa itu. So di situlah research dia datang come into play. Rally tu kita dah tahu dah, R3 punya racing history apa semua. Lepas tu race pun kita dah tahu. So research dia memang diorang buat research untuk implementkan ke dalam kereta-kereta production diorang. Mungkin kita semua tahu dan rasa R3 ni memang adalah satu division racing untuk Proton, tapi sebenarnya dia bukan. Dia satu division research juga untuk Proton supaya diorang dapat implement dan juga improvekan teknologi-teknologi baru untuk kereta-kereta production diorang. Jadi R3 dilahirkan ataupun ditubuhkan pada tahun 2003, tapi sebelum R3 ditubuhkan, Proton dah ada diorang punya own racing division dah, iaitu PERT, P-E-R-T. Yes, PERT. So PERT ni adalah satu racing division untuk Proton yang digabungkan antara Proton, Petronas, Aeon dan juga Rally Art Mitsubishi. So yang itu diorang memang fokus kepada rally racing sebelum diorang keluarkan R3. So macam aku cakap tadi, PERT telah fokus mainly kepada rally racing, dan diorang telah mengambil platform kereta Wira dan juga Iswara untuk compete dalam rally competitions. Dan kereta-kereta ni telah mendapat 4-wheel drive train dan juga front wheel drive. Ada yang menggunakan front wheel drive, tapi Wira dapat 4-wheel drive dan juga compete dalam kategori Group A, Group N dan juga Group S. Dan Proton Wira telah compete dalam Group A dan juga Group N untuk production cars punya kategori. Selain tu, biggest accomplishment untuk PERT adalah pada tahun 1991 dan juga 1994, di mana diorang telah habiskan all of those seasons with glory, tanpa masalah. Dan selain tu, pada tahun 2002, PERT telah berjaya untuk menang PWRC, iaitu Production World Rally Championship, dengan Proton Wira diorang yang dipandu oleh none other than Mr. Karamjit Singh, salah satu ikon motorsport yang pernah datang ke event kita orang sendiri. So kalau korang tak pernah tengok, klip Roland, tengok. So itulah dia. So itulah, cukuplah aku bagi sedikit pasal PERT. Nanti kita akan buat video asing about the history of PERT apa semua. So jom kita dive into the R3 punya racing legacy. So setelah a successful run from PERT daripada tahun 1991 hingga 2002, R3 telah mengambil alih pada tahun 2003 with a main focus of developing technology to improve their production cars dan juga fokus on rally and juga track racing. So jom aku cerita kat korang apa yang R3 ni telah achieve dan sebagainya. R3 punya first breakthrough dalam rally punya dunia ni, dalam dunia rally, adalah ketika dia compete dalam MRC, Malaysia Rally Championship, dan dia menggunakan Proton Wajah untuk compete dalam championship tu. Selain tu, dia menggunakan Proton Wajah juga untuk break dalam Rally International punya scene by competing in APRC, Asia Pacific Rally Championship. Dan semua benda ni Proton buat untuk boost Proton punya motorsport credibility, supaya orang-orang kat luar sana diorang tahu yang Proton ni is something to be reckoned with. Pada tahun 2004, Proton Wajah telah mengambil a successful run di dalam MRC, Malaysia Rally Championship, dan mengambil balik piala. Dia mengambil balik piala tau. Dia bawa balik piala dengan championship yang dipandu juga oleh Mr. Karamjit Singh. Selain tu, pada tahun yang sama, Proton pun telah menang di peringkat APRC, iaitu Asia Pacific Rally Championship, dan di situlah dia telah letak footstep ataupun dia telah jejak kaki di dalam dunia rally as one of the best brands, or macam a force to be reckoned with oleh production cars lain di luar sana. Jadi cukuplah early stages of R3. Jom aku cerita kat korang tentang the Satria Neo S2000 itself. Let's go on.
So macam korang dah dengar aku borak tadi pasal Proton Wira, Proton Iswara, pasal Proton Wajah. Semua kereta-kereta tu telah set the pace untuk future Proton Rally car. So siapa future Proton Rally car? Inilah dia, Proton Satria Neo S2000 yang telah mengharumkan dan juga membawa nama Proton ke seluruh tempat dan juga telah menjadi salah satu kereta ikonik di dalam negara kita dan juga dunia rally. Proton Satria Neo S2000 ni ataupun nama penuh dia Proton Satria Neo Super 2000 dilengkapi dengan enjin inline 4 1.8 liter yang diambil daripada Wajah dan ditune dan dibuild oleh MEM Engineering. Enjin dia produce dalam 278 horsepower. Reliable tau. Don't cakap it's very reliable dengan that build. Selain tu kereta ni juga dilengkapi dengan 6-speed sequential gearbox dan juga 4-wheel drive. So kau bayangkan satu kereta yang sangat-sangat ringan, power dia dalam 278 horsepower, 6-speed sequential gearbox dan juga 4-wheel drive. So sebab itulah kereta ni menjadi salah satu kereta yang ikonik di dalam bidang rally. Ish, menyampah betul lah tengok adik dia ni. Hello? Kak, tolong Rani boleh tak? Kereta Rani tak boleh start ni. Ada masalah bateri kereta. Abang Haris ada tak? Minta dia datang sini boleh? Biarkan teman-teman yang akan menang. Tak nak. Panggil je lah bateriku.com. Ada hati nak panggil laki kita. Selamat rumah tangga. Tukar sebelum kong, bateriku.com. Kereta Satria Neo ni juga telah dikenalkan pada tahun 2009. Selain tu dengan chassis yang telah di-redone dan juga interior yang telah di-strip dan diletak full roll cage, kereta Satria Neo S2K ni memang salah satu kereta rally. Memang senang cakap dia rally monster lah. Senang cakap sebab body ringan, chassis dangam, engine dah tune, 4-wheel drive, 6-speed sequential. What else are you gonna ask for in a rally car? Memang cun-cun Proton telah buat kereta S2K ni. So sedikit sebanyak aku dah cerita kat korang spek Satria Neo ni. Selain tu pada tahun 2009 Proton telah compete di dalam IRC iaitu Intercontinental Rally Championship di mana diorang telah memenang second place. Kau bayangkan first time diorang compete dengan Satria Neo ni, diorang telah menang second place pada tahun tu. Selain tu pada tahun 2010 pula Proton telah ada some shaky je lah orang cakap kan. Sebab tahun tu diorang banyak retire kereta, banyak tak habis race, tetapi with those numerous setbacks, Proton still able to achieve nombor 22 dalam the whole season. Bagi aku memang something proud jugalah. Walaupun kau tak habis race, walaupun kau banyak retire kereta tu maksudnya race tu dia tak boleh compete dah, maksudnya ada problem time tu. So dalam masa yang sama tu diorang still dapat 22nd place. So moving on to 2011 di mana satu tahun yang sangat glory untuk Proton Satria Neo S2000 ni sebab pada tahun tu Satria Neo telah compete di dalam APRC iaitu Asia Pacific Rally Championship dan telah sapu semua 88 title di dalam championship tersebut dan membawa balik semua championship tu. Dan di situ juga di mana Satria telah solidify dia punya placement dalam Rally World. So itulah sedikit highlights tentang The Satria R3 ni. So next aku nak cerita kat korang the recent past dan juga the present. So seperti mana yang kita tahu sebelum ni Proton telah mengeluarkan Proton S70 punya track car dan sebelum tu Proton telah keluarkan Proton Iris dan juga Proton Saga. Saga ni diorang memang fokus ke track dan compete di dalam S2000 Sepang, dan untuk Iris diorang telah compete di dalam local rally championship seperti MRC Malaysia Rally Championship, di mana Proton Iris ni telah prove dia punya adaptability dan juga resilience dalam rally punya competition. Sebab kalau korang nak tahu Proton Iris ni telah menunjukkan dia punya traction dan juga capability dia untuk handle di dalam gravel section di dalam rally racing ni
memang sangat-sangat power. Sebab itulah aku rasa R3 telah mengambil research diorang yang diorang telah testkan kepada Iris ni dan input kepada diorang punya production card. Sebab tu kalau korang bawa Proton, handling dia macam-macam mana pun mesti sentiasa tune. Seterusnya moving on, kita pergi kepada Proton S70 pula, salah satu kereta track yang terbaru R3 telah keluarkan, di mana dia menggunakan enjin 1.6 Campro yang korang boleh dapatkan dalam Gen 2 ataupun Satria Neo zaman dulu, dan juga dia telah dimanualkan dengan sequential gearbox dan front wheel drive system. Kereta ini digunakan untuk compete di dalam Sepang 1000 km dan juga dia telah compete di dalam banyak-banyak local race sebagai contoh MSF dan sebagainya. Selain tu, Proton S70 ni juga telah membawa dan juga membakar semangat orang-orang yang penggemar Proton di luar sana sebab nampak R3 tengah buat movement yang gempak. So, sekarang ni kita tak tahu apa R3 punya next plan sebab baru je kan diorang keluarkan S70 ni, and aku pasti kat orang kat luar sana ramai hoping that R3 akan keluar lagi sebab kita semua suka brand Proton ni dan suka dan sayang gemar R3 sebab dia telah membawa dan mewangikan nama negara kita di seluruh tempat. Jadi kalau korang tanya aku, Proton membuat R3 ni adalah salah satu the best decisions yang Proton telah buat sebab dia telah bukan saja menggabungkan racing dan juga rally, tapi dia telah menggabungkan research juga untuk implement kepada production cars diorang. So, itulah saja daripada aku. Kalau aku ada salah-salah information, aku minta maaf sebab aku pun sedang belajar sama macam korang. Yang baik-baik semua datang daripada Tuhan dan yang buruk-buruk semua datang dari aku. Akhir sekali, kalau korang ada apa-apa masalah bateri, jangan lupa call Batteriku sebab kita ada untuk korang setiap masa 24/7, 365 days a year. Apa-apa korang roger je. Kalau korang punya bateri dah kong, jangan lupa tukar kepada bateri Astra sebab semua budak-budak kereta dah guna bateri Astra sekarang, takkan korang nak tertinggal dengan trend. Selain tu, kalau korang ada apa-apa masalah selain masalah bateri, korang boleh still roger Batteriku sebab kita ada roadside assist. Korang punya minyak habis ke, kereta breakdown ke, apa-apa semua kita boleh tolong. Kita ada towing dan sebagainya. Dan akhir sekali, kalau korang nak merge gempak-gempak macam gini, macam ni dah habis lah. Tapi kalau korang nak merge yang lain yang gempak-gempak juga, korang boleh terus pergi ke www.motomaniac.store ataupun terus pergi ke TikTok shop kita orang untuk dapatkan merch korang sekarang. So, macam aku cakap tadi, kalau aku ada salah minta maaf. See you guys in the next episode. Apa-apa roger. Ciao.